Hari ini Pak Su nak kongsi sikit tentang perbezaan ya antara simpati dan empati ya. Simpati dan empati ya. Perbezaan dua istilah ini merujuk kepada tahap pemahaman kita dan keterlibatan emosi kita terhadap orang lain ya. Biasanya orang lain yang menghadapi sesuatu musibah ya. Simpati merujuk kepada perasaan prihatin ya dan kasihan kita terhadap orang lain tanpa kita benar-benar merasai apa yang mereka lalui. Itu simpati. Manakala empati pula merujuk kepada tahap keupayaan kita untuk meletakkan diri kita dalam situasi orang lain dan benar-benar merasai apa yang mereka rasai. Itu yang dikatakan empati tadi ya. Kita mampu meletakkan diri kita dalam situasi orang lain dan benar-benar merasai apa yang mereka rasai ya. Kalau mereka sedih, kita pun sedih, hibah, kita pun hibah. Pasal kita berada dalam situasi itu ya. Jadi perbezaan dua istilah itu merujuk kepada tahap pemahaman dan keterlibatan emosi kita terhadap orang lain ya. Kalau kita simpati, mungkin kita kata kasihan, aku kasihan tengok dia ya. Mudah-mudahan dia tabah menghadapi ujian itu. Itu kita simpati. Kalau kita empati pula, bukan setakat kita kasihan, bukan setakat kita kata memberikan kata-kata dorongan dan emosi dan sebagainya, tetapi menggerakkan kita untuk membantu orang itu dengan cara yang kita mampu. Kalau kita berada dekat dengan rumah orang tu, kita pergi ziarah umpamanya ya. Kita bawa keluarga kita ziarah, jumpalah Pakcik Leman tu ya. Mungkin dia ada musibah tertentu, kita bawalah apa yang kita patut bawa ya, nak hiburkan hati dia. Kalau kita ada duit lebih, kita bagi sumbangan ya. Lagi banyak sumbangan lagi bagus ya. Macam-macam kita nak tolong kat dia ya. Menggerakkan kita untuk membantu. Kenapa kita nak membantu dia? Kerana kita berjaya meletakkan diri kita dalam situasi dia. Sebab itulah kita nak bantu dia. Ya. Itulah beza di antara simpati dan juga empati ya. Jadi tak salah ya. Kalau kita nak simpati pada seseorang kerana mereka menghadapi situasi, tak salah. Kalau kita nak empati pun tak salah. Lagi bagus ya. Itu. Jadi sahabat ya. Buatlah sesuatu untuk kita membantu orang lain, sama ada berasaskan rasa simpati ataupun berasaskan rasa empati. Jumpa lagi. Terima kasih.